hidden gem yang orang KL ramai tak tahu tapi sekali try terus repeat. Inilah Desa Salai, kedai makan terbaru yang terletak di Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur. Dekat juga dengan terminal bersepadu selatan, sesuai untuk orang KL yang nak cari pot makan lunch. Konsep makan kedai ni lain daripada lain. Korang tak perlu order pun makanan, hanya perlu ambil dulang yang disediakan dan boleh pergi ke stesen-stesen lauk yang ada, macam bakar-bakar, masak lemak, gulai, asam pedas, sup, sambal dan goreng. Setiap lauk pun korang boleh pilih mengikut menu yang disediakan di setiap stesen. Semua lauk dah disediakan, tinggal nak ambil dan letakkan dalam dulang. Air pun korang boleh pilih sama ada nak air balang ataupun air lain. Kemudian korang boleh terus bayar dan dah boleh nikmati makanan. Macam kita orang ambil ni ada asam pedas daging tetel, keli bakar, gulai tenggiri dan sup ayam. Untuk side dish pula kita orang ada ambil terung, telur dadar dan ulam. Ada pelbagai jenis sambal juga yang kita orang pilih, macam sambal belacan, tempoyak dan macam-macam lagi lah. Dessert pun ada dadih dan jelly juga. Dekat sini korang wajib try ikan keli bakar dia sebab rasa dia garing dan beraroma smoky. Cicah pula dengan sambal kicap confirm nak lagi. Asam pedas daging tetel pun tak kurang. Kuah asam pedas yang pekat, masam pedas serta daging tetel dimasak empuk sesuai untuk orang yang makan pedas. Bagi peminat gulai daging pun kena try rasa sebab gulai daging dia berkuah pekat dengan rasa rempah dan berlemak. Korang juga boleh pilih sama ada nak makan di ruangan bawah yang luas ni ataupun dekat ruangan atas. Dekat sini pun ada disediakan surau dan tandas. Kedai ni dibuka setiap hari pada pukul 11 pagi sehingga 5 petang. Jomlah ramai-ramai datang ke Bukit Salai sekarang.